Saya nak tanya tentang apa makna selawat ini dan sebab apa selawat ada macam-macam jenis. Minta hurai sikit tentang makna. Maaf sebab baris tak letak baris. Bolehkah kita amal baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima subiqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, selawatkanlah atas penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka segala yang terkunci, yang mengecap bagi apa yang telah lalu, yang menolong akan kebenaran dengan kebenaran, yang beri tunjuk pada jalanmu ya Allah yang benar, dan atas segalanya dengan sebagai hak kudrat, hak qadarnya dan segala qadar-qadarnya yang maha agung. Selawat ni hak asal dari Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa selawat lagi yang datang dalam hadis. Lain daripada itu, selawat-selawat ditulis oleh ulama. Jadi tak salah kita nak baca semua selawat-selawat tulisan ulama. Jangan dia tu tulis salah sudah. Selawat tu membawa makna yang salah, tak dia baca. Jadi yang terbaik sekali selawat yang datang dalam hadis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti kata Imam Nawawi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kata Imam Nawawi yang terbaik. Tapi bukan makna tak boleh nak baca segala selawat yang lain. Baca banyak selawat dalam tarekat, dalam majlis-majlis ikhwan, ada selawat-selawat yang tertentu, selawat ulama-ulama tertentu. Semua molek belaka. Jangan membawa maksud yang salah sudah. Jadi bila kita kata ya Allah selawatkanlah atas penghulu kami Nabi Muhammad, dialah yang membuka apa yang terkunci. Maksudnya tanpa Rasulullah datang kepada kita, kita tak kenal Tuhan, tak kenal agama, betul tak? Kita terkunci daripada mengenal kebenaran. Rekah-rekah gitu faham? Dia yang buka belaka. Daripada dia datang Quran, daripada dia datang hadis. Maka Quran dan hadis inilah kita kenal hari kiamat, kita tahu cerita para nabi, kita pandai semayang, kita reti cara berhaji, semua daripada dia seorang. Nampak? Dan dia wal khatamu lima subiqa ataupun lima sabaqa, dia juga yang menyudah bagi, bukan penutup tadi, penutup boleh kau, yang menyudah bagi apa yang telah lalu. Maknanya segala nabi-nabi lepas-lepas belaka dah, hak ngelah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji-puji dia. Nasiril haq bil haq. Nasiri boleh baca, nasiru boleh baca. Wal khatamu boleh baca, wal khatami boleh baca. Kata baca wal khatam, baca jadi mubtada. Baca khatami jadi apa benda ataf. Nasirul haq bil haq, menolong kebenaran, iaitu menolong Islam dengan bantuan Allah. Wal hadi, dialah yang menunjuk ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu Tuhan yang sangat lurus, dan atas segala keluarganya juga yang benar dengan qadarnya dan segala qadar-qadarmu wahai Tuhan yang maha agung. Boleh baca, tak ada masalah. Soalan seterusnya,